Maka dengan ini siaplah kita punya roti jala gedik-gedik bersama kita punya gulai yang pekat-pekat, likat, memikat. Boleh buat santai-santai makan petang kau kan. Orang kata, Assalamualaikum. Hai. Masak apa? Okey, so bersama Nana Farina. Okey, masak apa? Okey, so kita nak buat apa pula hari ni? So untuk menu hari ni dia macam simple-simple. Okey, boleh buat santai-santai makan petang kau kan. Orang kata lepas-lepas makan nasi tu tak tahu nak makan apa. Kita boleh buat makanan ni sebagai santai-santai. Macam tu. Nak buat apa? Nak buat roti jala. Okey, dengan kita punya gulai ayam. My style. Okey, so jom kita tengok apa bahan-bahan dia. Mudah saja. Let's go. Tada! Okey, so ni bahan untuk gulai ayam kita yang kita nak cicah dengan roti jala sekejap lagi. Okey, simple saja. Okey, Nana akan pakai bahan tumisan ni. Okey, so untuk tomat kita pakai bawang putih, bawang merah. So Nana pakai daun kari. Okey, dan 4 sekawal lah. Kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga dan sedikit halia. Sekejap lagi halia ni kita katak-katak sajalah nak masuk dalam kuah. Okey, dan kita pakai rempah kari. Okey, so hampa terpulang lah. Hampa pakai rempah kari apa yang hampa biasa pakai, yang hampa rasa sedap. Macam Nana pakai rempah giling orang kampung punya. Macam tu. Nah, okey, so sangat sedap lah. Cuma yang ni dia susah nak dapat lah kan, di tempat-tempat tertentu sahaja. So untuk dalam kuah Nana akan pakai carrot sikit dan kita punya kentang dan ayam. Okey, dah nama ke apa orang kata gulai ayam. Okey, so ada ayam lah. Tapi kalau tak makan ayam boleh je tukar daging, tak ada masalah. Dan kita akan pakai resik sikit. Okey, so nampak tak bahan dia mudah, simple saja. Untuk roti jala sekejap lagi kita tunjuk pula bahan roti jala nak pakai apa. Okey, senang saja. So ni kita buat dulu dia punya gulai. Let's go. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita panaskan minyak dulu. Okey, ni Nana nak tuang minyak lah. Dia memang nampak macam duduk dalam teko. Teko comel-comel lagu ni. Bukan yang kopi, bukan yang teh lah. Ni minyak. Macam tu. Okey, so nampak tak? Dia macam shampoy kan. Buah minyak dalam ni. Apa boleh cegot sini cari buah minyak dalam ni. Kau kenapa ni? Kat lu. Minyak tak panas ni. Okey, so alhamdulillah minyak kita dah panas. Lah ni kita masukkanlah kita punya bahan tumisan. Okey, tumis je semua bagi naik bau. Okey, lepas tak lagi dia macam orang kata kekuningan. Bukan hangit lah, kekuningan sikit kan. Bau pun naik. Orang kata wangi tu. Lepas tu baru kita masuk pula kita punya rempah yang kita dah bancuh tadi. Macam tu. So lepas tu masak je rempah sampai pecah minyak. Nampak tak? Mudah saja. So kebanyakan gulai ni orang kata orang Malaysia ni memang pro lah. Kalau bak gulai orang Malaysia ni orang kata tak ajak betul dah. Okey. So cuma kita ni sekadar nak share je lah kan. Okey, mungkin ada orang cara dia lagu lain. Ada orang ni lagu lain pula. Macam tu. Okey. Terima kasih info. So kita share lah cara masing-masing. So jom tunggu kita nak tumis kita punya rempah pula. Jom. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masukkan kita punya rempah kari. So kalau macam hampa pakai rempah serbuk tu ke kan, tak ada masalah, bancuh. Kalau nak rasa macam pedas sikit boleh je tambah macam chili flake ke kan. So macam Nana pakai rempah kampung ni dia dah cukup sedap rasa lah. Okay, orang kampung kalau buat memang sedap. Okay, so rempah mereka ni alhamdulillah lah memang padu. Okay, so jom kita biar je sampai dia pecah minyak. Okay, masak je bagi betul-betul masak kita punya rempah tu. Barulah kuah kita tu dia akan elok lah. Okay, dia tak basi. Orang kata makan pun tak kembung. Rasa sedap bila makan. Okay, jom. Okay, so kan untuk sambil-sambil masak nak tunggu dia pecah minyak tu, Nana akan masukkan lah carrot dengan kita punya orang kata apa? Ubi. Ubi kentang sebab ubi dengan carrot ni kan dia keras. So kita masuk siap-siap supaya dia lembut lah. Kan takut bila masuk dengan ayam sekejap lagi. Okay, dia lambat nak lembut kan. Ayam dah masak, dia tak masak-masak, tak lembut-lembut. So kita bubuh dulu siap-siap bagi dia lembut. Macam tu. Okay, sambil nak tunggu pecah minyak. Okay, masakkan dia sekali. Macam tu. Okay, so biar je sampai pecah minyak, sampai kita punya bahan ni pun orang kata apa, lembut-lembut sikit. Lepas tu barulah boleh masuk ayam pula. Okay, so jom kita pergi posah ayam kita pula. Okey, sambillah kita tunggu kan kita punya rempah tu orang kata siap masak kan. Dia siap pecah minyak bagi masak elok tu. Kita potong ayam. So biasanya untuk roti jala ni kita potong ayam halus-halus supaya mudah makan. Lah ni potong ayam bagi habis, sekejap lagi baru kita masuk. Biar dulu pecah minyak. Sekejap lagi Nana tunjuk orang kata apa, bahan untuk roti jala dan kita buat kita punya roti jala tu. Let's go.
Okey, lah ni kita nak buat lah. Kita punya orang kata bancuhan roti jala. So mudah saja. Pakai tepung gandum. Okey. So pakai telur dan sekali kita bubur garam sikit, minyak sikit. Okey. So barulah roti jala kita tu dia akan lembut sampailah malam. Okey, hampa buat pagi sampai malam pun insya-Allah dia duk gebu elok lagi. Okey, so untuk bancuh tepung ni agak-agak lah. Kalau kata kakak buat semangkuk, orang kata semangkuk gulai, buatlah setakat orang kata yang nak makan saja. Jangan buat sampai sekilo pula kan. So roti orang kata roti berlambuk-lambuk tak lagi. Okey, gulai dah habis cerah dah. Okey, so bancuh agak-agak lah dengan kita punya kuah macam tu. Nah, so nak buat roti jala ni pun orang kata dia renyah tau. Nah, sebab apa? Sebab dia nak kena tirai satu-satu. Mau kalau sekilo ni pun pada nak habis. Okey, so boleh lah. Kan kalau kata jenis nak buat menego pun mudah. Okey, sebab apa? Sebab roti jala ni pun antara makanan orang Malaysia suka juga. Okey, so buat je nak buat menego boleh, tak ada masalah. Nah, okey, so lah ni Nana nak letak telur. Okey, buat telur sikit macam tu. Lah ni kita kacau. Okey, untuk kacau tepung ni memang susah sebab dia akan lambat, dia memang berketul-ketul. Sekali lagi Nana nak masuk dalam blend tau. Okey, kita buah ayak, sekali kita akan masuk dalam blend. Blend je dia jadi hancur betul lah, senang. Okey, kalau nak kacau lagu ni memang lama. Okey, so jom tunggu sat. Okey, dah betul nak kita bergaram sikit. Bergaram sikit. Lepas tu kita bubuh ayak, bancuhkan dia. Okey, so jom kita bubuh ayak sikit. Okey, so kita masukkanlah ayak. Okey. So dia punya bancuhan tu jangan terlalu pekat. Okey, jangan terlalu cayak lah. Okey, so nampak tak macam kalau rasa macam ni, macam ni memang tak cukup ayak lah. So kita tambah lagi ayak. Okey, sampailah dia punya orang kata apa, bancuhan tu orang kata dia jatuh elok macam tu. Sekejap kita tunjuk macam mana. Okey, so kita dah bancuh dengan ayak kan. Okey, lah ni kita akan bubuh minyak sikit. Bubuh minyak orang kata apa, minyak masak sikit saja untuk lembutkan kita punya roti. Macam tu. Okey, so kacau. Okey, so nampak tak dia akan berketul-ketul. Jadi dia agak lambat lah untuk orang kata apa, dia punya tepung tu betul-betul halus. Jadi kita akan masuk kat dalam blend dan kita akan blendkan dia. Lebih mudah, lebih cepat. Okey, so untuk color sat lagi, okey, ikut suka hampa nak buat color apa. Sat lagi baru kita buat color. Macam tu. Nah, okey, so jom kita pergi masuk dalam blend dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita masukkan je kat dalam blend. Okey, kita blend tepung kita sampai betul-betul halus. Barulah senang kita nak buat sat lagi. Dia tak kata sumbat lah. Macam tu. Kan kalau tidak nak buat roti jala ni sat lagi dia punya corong-corong tu tersumbat. Kalau ada yang macam ketul-ketul ni walaupun kecil. Okey, so blend je. Mudah. Okey, lebih cepat. Nak kacau tu lama, makan masa, jadi kita jimat masa. Begitu. Alhamdulillah kita punya orang kata apa, rempah pun dah pecah minyak, segok elok dah. Nampak dah. Okey, so dia dah masak lah bersama kita punya kentang. Lagu tu. So barulah sekali lagi kita makan kentang kita, carrot kita tak keras. Kan kita masuk awal siap-siap macam ni. So lah ni Nana nak masuk ayam. Lepas tu kita akan masuk santan. Okey, dah nak siap dah. Mudah saja. Macam tu. So masuklah kita punya ayam semua. Bismillahirrahmanirrahim. So masukkan ayam tu. Okey, masukkan ayak sikit. Lepas tu kita bubuh santan. Ayak jangan banyak sangat lah. Nah, okey, takut sekali lagi kita punya santan tu hilang lemak. Macam tu. Nah, okey, bubuh sikit lah ayak kita. Okey, so dah masuk ayam kan. Kita bubuh ayak sikit. Jangan banyak. Sekali lagi ayam ni dia keluarkan lagi ayak dia. Macam tu. So biar je dulu. Okey, lepas tu baru kita bubuh santan. Biar dulu. Bagi ayam tu keluar. Settlekan dulu. Jangan terlalu cayak. Lepas tu barulah kita bubuh kita punya santan. Okey, so tunggu sat lah no. Okey, so jom. So alhamdulillah. Inilah kita punya rupa tepung kita yang kita dah blend halus. So nampak tak? Okey, so hampa buatlah tera-tera macam ni. Lagi tu. Bila kita tarik tu, dia tera-tera macam ni. Tak cayak sangat, tak pekat sangat lah. Macam gitu. Nah, okey, so Nana bahagikan kepada dua sebab Nana nak buat dua color. Okey, so terpulang lah ikut selesa masing-masing. Selera hampa kalau rasa nak makan color jingga, buat color jingga kan. So macam Nana hari ni, Nana nak buat color merah dengan orange. Okey, so bubuh dia, kita kacau. Okey, kalau kata Nano tak elok lu pakai pewarna. Kok kita bukan nak buat tiap hari. Kita kan nak makan tiap hari. Okey. So kita sekali-sekala tu kita nak kata apa? Main color tu naiklah selera, segok aja nampak tak color dia. Macam tu. So takkanlah kita nak buat roti jala pucat lesi kan. Nak tengok orang kata apa tengok pun tak pucat tak selera. Betul. Okey. So bubuh color sikit. Apa nak buat color coklat ke color hitam ke, nak bubuh marker color hitam boleh tak? Tak ada masalah. Macam tu. Nah, so kacau je sampai color dia segok-segok tu. Okey, sat lagi kita buat color ni pula. Macam tu. So tunggu sat kita kacau dulu. Okey, so warna merah kita dah settle. Nampak tak? Dia jadi comel ni, color pink. Okey, so dia bercampur dengan kita punya tepung. Lah ni kita bancuh color orange pula. Nampak tak? Okey. So yang ni kita buat warna orange pula. Barulah berseri di hari raya. Nampak? So
segok weh. Hampa main colour lah baru seronok nak makan budak-budak kan. Dia pun ni jarang lah dengan roti jala, tapi kalau kita buat colour comel-comel kan, dia rasa seronok, rasa macam nak makan kek lah. Kan dia tak tahu kita buat roti jala, tapi nampak comel macam kek. Lagi tu. Okay, main-main colour macam tu je. So orang kata apa, warna ni memang tak bagus. Tapi kita bukan nak telah hari-hari kan. Sekali-sekala tu nak mewarnai kehidupan kita, nak menceriakan hari kita. Boleh colour sikit. Okay, so dah siap dah. Okay, lah ni kita lagi kita proses lah nak buat roti jala kita nak tirai tu. So jom. Okay, jadi maka dengan ini kita berbalik lah kepada kita punya orang kata gula ayam. Okay, so lah ni nak bubuh lah kita punya santan. Sebab apa? Sebab ayam tu pun dah orang kata apa, dah keluar habis dah kan. So kita dah masak tu. Okay, agak-agak lah. Okay, so kita masuk santan. Macam tu. Okay, ayam pun dah nampak segok dah tu. Masuklah santan kita. So kalau hampa suka lemak, bubuhlah santan lebih. Okay, kalau tak mau lemak sangat, kurangkan santan. Dia macam gitu, mudah saja. Okay, buatlah ikut selera masing-masing. Kan ada orang tu tak suka berlemak sangat, ada orang nak berlemak-lemak pula. Okay, so terpulang. So agak-agak saja. Sat lagi tinggal bau garam dan kita punya orang kata apa? Yang kita punya tu lah. Apa dia tu? Tu. Nama apa? Kenapa ada orang yang suka menyakiti hatiku? Apa dosa aku? Apa salah aku? So lepas habis santan ni, bolehlah kita bubuh pula sat lagi kita punya orang kata apa, garam, kita punya risik sikit. Okay, so risik ni terpulang lah. Kalau hampa nak bubuh boleh, tak mau bubuh tak apa, tak ada masalah. Okay, so ikutlah selera masing-masing. Tapi kalau nak bagi macam dia bertambah pekat, dia punya rasa tu kick sikit, ada macam lemak-lemak. Okay, sebab risik ni kan dia berasa berlemak-lemak. Okay, so bolehlah tambah sikit. Okay, so jom sat lagi kita bubuhlah bahan kita yang lain tu. Okay, lepas bersantan tu, bolehlah masukkan garam, perasakan agak-agak. Okay, so secukup rasa, sesedap rasa. Okay, so kacang ni nak masak dah lah. Kita masukkan dia bagi masak santan tu. Barulah dia tak cepat basi kan. So biar dulu masak sat. Lepas tu kita bubuh risik sikit. Lah ni dah boleh masuk risik lah. Okay, jom Nana nak buat risik. Risik Nana pakai sikit je lah. So bubuh sikit je. Jangan duk bubuh mesti pawai ni pula. Okay, so kalau kata tempat hampa macam susah nak dapat risik ni senang je. Hampa beli orang kata apa, yang nyok tu, nyok pokok. Okay, yang bersih tu, yang tak ada hitam-hitam tu. Betul hampa sangai lah atas belanga sampai dia macam garing-garing. Lepas tu hampa tumbuk. Okay, sangai tu jangan pakai minyak lah. Okay, kalau nak buat risik sendiri. Pasal risik ni kalau risik kampung memang sedap lah. Macam tu. Okay, so boleh je buat sendiri. Mudah saja dan jimat. So lah ni dah masuk dah kita punya risik sikit. Okay, kita punya garam. So tunggulah biar sat bagi santan tu betul-betul masak. Okay, so sat lagi kita tengoklah rupa dia lagu mana. Alhamdulillah. Okay, maka dengan ini siaplah kita punya gulai ayam roti jala kita. So nampak dah dia warna dia macam ni. Okay, so macam tu lah dia punya kepekatan tu kan. Okay, so nampak. So memang lemak cukup elok dah. Alhamdulillah. Okay, sebab kita pun pakai orang kata apa, santan ori. Okay, so dia lebih lemak lah. Macam tu. So siap untuk gulai. Lah ni kita nak pergi buat kita punya roti jala pula. Nak pergi bertirai lah kita punya roti jala. Let's go. Okay, jom. Kita tirai lah kita punya roti. Buat satu-satu colour sebab Nana ada satu botol saja. Kalau hampa ada 5-6 botol lagi mudah. Boleh main banyak colour dalam satu orang kata satu gulung tu. Lagi cantik kan. Tapi nak buat macam mana? Kita ada satu saja. Jadi kita gunalah buat colour orange dulu. Okay. So untuk buat roti jala ni mudah saja. Pakailah belanga hak lepiak. Kalau kata hampa nak buat atas dapur, nak pakai dapur gas pun boleh. Okay. So macam mana? Kita pakai dapur ni lah. Okay. So kita tirai lah roti kita. Nampak tak macam tu? Okay, secomel. Okay, tirai sahaja mudah. So kalau boleh tu carilah belanga hak jenis orang kata mudah congkeh naik lah. Orang kata apa, tak melekat. Gitu. Nak buat roti jala cari hak mudah congkeh. Baru dia tak melekat-melekat. Tidak tak jadilah roti jala kita. Okay. So biar nampak tak? Dia duk masak tu. Segok orang colour dia weh. Biar kita masak dulu. Okay, so macam mana nak tahu kata roti tu dah masak? Okay, tadi nampak tak dia macam basah-basah. Bila dia dah kering macam ni, ni masak dah ni. Congkeh naik sayang. Lebih tu. Jangan. Allah. Jangan lama sangat sebab sat lagi bawah tu dia orang jadi hangit. Macam tu. So angkat, buat hak lain pula sat lagi gulung. Macam tu mudah saja. So dah siap dah kita punya roti tu. Lah ni tinggal gulung sajalah. Kalau kata hampa nak buat bentuk kipas, nak buat tiga segi ke boleh, tak ada masalah. Okay, ikutlah nak buat bentuk lagu mana. Okay, so untuk mudah sekali gulung lagu ni saja. Macam tu. So gulung-gulung susunlah dalam pinggan. Okay, kalau kata kecil besar tu biasalah benda tu. Okay, kita bukan buat meniaga kan. Kita buat makan ni biasalah. Memang bentuk dia kadang-kadang jadi kot ni. Okay, so buatlah sampai habis. Sat lagi kita nak buat colour merah pula. Macam tu.
Okey, so kita punya warna orange dah siap. Lah ni kita buatlah kita punya warna merah. Tadi warna merah tu kita bancuh dia dah jadi pink lah. Sebab dia bercampur dengan tepung kan. Nampak comel kali dia. Lagi tu. Nah, okey, so jala-jala kan warna pink pula sampai siap. Okey. So lipat lah sampailah siap. Ni rupa hak tadi Nana buat tu. Okey. Warna orange dengan kita punya warna merah-merah pink. So roti jala ni kan kalau katalah jenis suri rumah kan duduk saja-saja tak tahu nak buat apa. Bolehlah buat roti jala kan, buat income duduk tepi macam tu kan, buat roti jala hantarlah di kedai-kedai. Sebab roti jala ni kan orang kata apa, dia salah satu makanan yang orang suka. Okey, dan nak buat dia ni kan rumit tau. Okey, so kalau kata hampa buat untuk ambil tempahan ke, boleh buat jual orang kata. Nah, okey, so kalau kata orang ambil agak tinggi untuk roti jala ni, kita jangan mempersoalkan lah. Sebab nak buat roti jala ni hampa nak kena berdiri, nak kena hadap dapur panas kan. So kita kata pakai tenaga yang banyak. Jadi kalau kata rasa berat nak bayar, buatlah sendiri. Macam tu. Nah, cuba kita buat sekilo tu. Padah nak habis kan. Okey. Nak tirai ni bukan mudah. Sekilo tu terus nak habis kan. Boleh kata basah lah ketiak-ketiak tu. Okey. So try lah untuk nak buat berniaga pun boleh. Kan. Boleh lah buat income tepi. So tak lagi kita tunggulah sampai kita punya siap. Okey, so ni lah gulai. Okey, nampak dah. Likat, lemak, masin semua cukup dah. Okey, so nak makan dengan roti jala dia memang kena buat likat-likat macam ni. Baru padu nak cicah dia. Okey, so nampak tak lemak elok dah tu. Macam tu kan, likat-likat tu geram tengok tu. Nak micah sekali lagi tu dengan kita punya roti jala. So bolehlah kita hidangkan bersama roti jala kita. Okey, so jom let's go. Alhamdulillah, maka dengan ini siaplah kita punya roti jala gedik-gedik bersama kita punya gulai ayam yang pekat, likat, memikat macam tu. InsyaAllah Allah bagi sedap, cukup lemak semua dah. Bersamalah kita punya roti gedik-gedik kita ni. Nampak tak? Lagu tu. Okey. So insyaAllah sampai ke malam pun lembut, gebuk elok lah. Orang kata tak ada gigi pun nak kunyah dengan orang kata berusi pun boleh. So dengan kita punya hiasan mempersembahkan kita punya bawang putih. Okey, kita punya 5 perut bukan senang tau. Ni nak cabut kat belakang rumah tu. Okey. So hampa insyaAllah lah Allah bagi sedap. Try lah. Macam biasalah, jangan lupa untuk subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-beradik, orang-orang kampung. Okey, macam mana nak buat roti jala gedik-gedik gitu. Okey, so insyaAllah okey, kita akan jumpa lagi di next video. Thank you so much yang dah subscribe Nana. Okey, yang dah save, like and share, thank you so much. Okey, so insyaAllah kita akan jumpa lagi. Okey, di next video nak masak apa pula? Masak apa? So kita akan jumpa lagi. Okey, so assalamualaikum, bye semua.